.com. Here comes Birmingham again. It slipped through for Ronaldo Damus. Oh, wonderful finish! Ronaldo Damus scores his 50th regular season goal in the USL Championship and gives the Legion a 3-1 lead in. Ladi tỷ số là 1-0 dành cho Đại học Văn Hiến. Đó là sự cố gắng của tiền đạo Ladi và sai lầm của thủ môn bên phía Bắc Ninh, đó là Tuấn Linh. Một pha bóng áp sát tích cực của Ladi. Menghadiahkan lontaran ke dalam sebentar tadi. Gary satu percubaan terus sekali lagi. Wow! Sudah kita perkatakan akibat daripada kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Dan dalam persaingan Liga Super dengan tahap dan juga tarafnya anda akan dihukum. Dan itulah hukuman yang berlaku ke atas pasukan PDRM. Kerana kesilapan yang mereka sendiri mulakan memberi ruang kepada pasukan Sabah untuk melakukan serangan ini. Tanaka baudos aikštelėje, jo perdavimas ir įvartis. Pasižymi 5. kartą Vilniaus rajono Transinvest ir Žiudys Stevensonas tą pažymi efektyvių salto. Kaitietis taip pat įsirašė į protokolą kaip pelnyto įvarčio autorius. 89 minutę pasižymėjo Žiudys Stevensonas.